Wow, Kate ada 100 keping tembikai, Quentin ada 10 keping tembikai, tetapi Sophie hanya ada 1 keping. Dia nampak sedih. Jadi mari kita mulakan dengan Sophie. Tembikai ini manis tetapi banyak biji. Sangat sedap. Kawan-kawan, saya sudah selesai. Bagaimana dengan senyuman saya? Ia sangat lucu. Sekarang giliran Quentin. Ya, hebat. Saya suka tembikai. Saya ada 10 keping. Would you like for dog, Sophie? You found amazing. When and I boleh makan tembikai tak berhenti. Sebenarnya gue boleh makan dan minum tembikai. Oh, ya, itu sangat sedap. Kamu tahu apa? Saya ada idea. Saya akan buat pizza tembikai. Ia cemerlang. Biar saya satukan kepingan, tambah Oreo di atas. Sekarang kita akan letakkan beberapa nerds dan tuangkan semuanya dengan sirap coklat. Ya, ia sudah kelihatan seperti pizza. Hebat! Begitu terang. Sedapnya, Quentin. Pergi dari sini, perempuan. Ini hanya milik saya. Biar saya cuba. Ya, ini sangat lezat. Idea yang hebat yang saya dapat. Saya suka. Kereta api cucu pergi ke bandar Quentin. Oh, ya. Sedap. Sedap, sorry. Waktu berjus dan manis pada masa yang sama. Baiklah. Buat saya selesai, Kate. Untuk semua sekarang. Hurai. I bersama tim depan. Jump. Lapan. Aku dapat kain tarik satu keping. Ayo pada sana coba sekarang. Ayo ada 100 keping tembikai. Waris yang hot. Which wants to juice hot mamai. Tapi ada mesyung. Saya masih makan terlalu banyak. Dan tembikai ini tidak berkurang banyak. Baiklah, saya perlu memikirkan sesuatu. Betul, saya akan membuat jus tembikai. Baiklah, mari kita masukkan semua kepingan tembikai ke dalam pengisar. Dan sekarang saya akan campurkan semuanya dengan baik. Oh ya. Sering ayo buat sebuahnya berderas kelas. Bis sini diteruskan dengan kepingan tembikai yang lain. Hai tahu kawan-kawan, ini idea yang hebat. Saya perlu membuat tembikai segar daripada keseluruhan kepingan. Thank you all semua. Ibu mengambil masa yang lama, tetapi saya agak menyukainya. Ia sangat menyeronokkan. Baiklah, lagi persiapa keping yang terakhir dan kelas saya penuh hebat. Sekarang saya hanya perlukan straw untuk membantu saya minum semuanya. Sangat sedap. Ya? Anjir sangat rasanya saya sangat kenyang. Oh, kawan-kawan, saya rasa saya agak sakit. Semua biji keluar. Wah, hujan biji. Pegang payung. Saya deringan mamai. Itu Nutella yang sangat kecil. Tunggu sebentar. Nampaknya balang ini dibuat daripada coklat. Oh, ya, menarik. Apa? Ya, saya ada balang Nutella yang besar. Saya mahu mencubanya tidak lama lagi. Saya tidak pernah melihat objek coklat sebelum ini. Ia sangat menarik, tetapi lihat itu. Ya, baknya sangat sedap. Hanya ada balang besar di sini. Seru je. Mari kita coba. Sangat sedap. Nampak tak? Saya sangat hebat. Ia kenal saya bila bernasib baik kali ini. Tapi ia tetap sedap. Saya akan makan. Oh ya, ia sangat menarik. Saya suka. Ia seperti kek. Ia hebat dan sangat sedap. Oh ya, siapa seterusnya? Saya akan menjadi... Tidak. Jangan sentuh, Ethan. Sekarang giliran saya. Ya. Saya mahu coba penutup ini. Sedapnya. Saya tak percaya saya sedang makan penutup balang Nutella. Oh, hebat. Sekarang mari kita coba seluruh balang. Oh, ya. Untuk permulaan, saya akan buat ini. Dan lihat kek pelangi di dalamnya. Hebat. Ya, hebat. Ia sangat sedap. Hebat. Saya mau makan semuanya segera. Sangat sedap. Betapa sedapnya Sandy dapat. Baiklah, saya tak tahan lagi. Tetapi kita perlu tunggu sehingga Sandy makan semuanya. Ayuh, lebih cepat. Baiklah, tinggal sedikit sahaja jari saya. Betapa sedapnya. Wah. Oh,
iya, sempuyang Fior dan isi Fort Great. Ada warna koprongesin. Oh, iya, ini right free. Baik, aku sekali saya gemak seriusin selagi. Oh, iya, and Lewis Stroll, luar biasa. Iya. Ethan, kamu tak kisah kan? For Sandy, kek ini hanya untuk saya. Teruskan. Kaya sudah pada pendengar si Bella Alikis. Dengan lapisan terakhir. Ya, ini adalah balang yang sangat besar dan saya masih belum selesai. Ethan, Iwa kemana kau suka muatkan begitu banyak ke dalam kamu? Oh, ia terlalu banyak. Oh ya, betul. Tapi saya akan makan dari dalam sekarang. Ia sangat sedap. Betulkah, Ethan? Kamu sudah penuh dengan manisan? Oh, tidak. Lihat itu. Kamu jatuh. Aduh, kawan-kawan, saya betul-betul rasa gula di kepala saya. Tapi saya tak kisah. Kami terus makan kek yang luar biasa dan lazat ini. Pasti hari terbaik dalam hidup saya. Saya beri benjai, Ufi. Satu donat kecil. I make it true dengan itu. Aizaran tidak akan mengotorkan gigi saya. Wah, Vivian ada lebih banyak. Ya, Mia ada 10 donat. Sedap. Wah, tapi lihat donat Maggie. Satu menara penuh. Ya, jangan pedulikan. Ia hanya gunung 100 donat. Oh, ayo, senyum, Nate. Ia sesuai dengan kamu. Mari kita mulakan dengan kamu. Baiklah, biar saya coba donat kecil ini. Sangat sedap, gadis-gadis. Ini luar biasa. Ya, Vivian, teruskan. Hooray! Satu idea datang kepada saya. Mari kita susun semua donat di atas satu sama lain. Mari kita bina menara. Sekarang ia rata. Hebat! Saya buat sandwich donat. Hebat. Betapa sedapnya hidangan ini. Saya sangat suka. Sekarang giliran Maggie. Saya sudah selesai. Teruskan. Hebat, giliran saya. Mari kita coba. Wah, ia sangat sedap. Kawan-kawan, ini hebat. Ya, ada yang sudi berkongsi dengan kami. Tidak, saya tidak mau berkongsi. Saya akan makan semua donat ini. Saya boleh gigit saja. Dia menggigit donat dan membuangnya. Adakah ini normal? Tidak mungkin. Saya rasa sangat kasihan dengan donat awak. Hei Maggie, awak lempar donat tepat ke arah saya. Berhenti. Berhenti apa? Oh, maaf kawan-kawan. Saya sudah tak rasa nak makan donat lagi. Oh, alangkah kecilnya sebahagian hubu-buba. Dan saya semua punya sebagian gula-gula yang purata. Wah. Maksud saya? Wah, ini hidangan jeli pudina terbesar di dunia. Kamu lihat ini? Apa itu? Maaf kawan-kawan. Tapi saya tak sabar nak cuba gula-gula getah saya. Hebat sekali. Terima kasih. Ya, sangat sedap saya nak boleh mengembangkan gelembung. Hebat. Baiklah, tidak ada yang istimewa. Kita pergi. Seterusnya. Tunggu. Boleh saya jadi yang seterusnya? Tolong. Baiklah. Baiklah. Sebenglah pada kau. Terima kasih, Jenny. Sedapnya. Wah, alangkah sedapnya benda ini. Lihat itu. Sejuknya. Sedapnya. Nampaknya saya ada kuasa super baru. Nafas ais. Lihat. Sejuk. Dan semakin sejuk. Ya. Selamatkan saya membeku kerana kesejukan. Saya tak boleh bergerak. Hei, saya rasa saya terlebih kuat. Maaf kawan-kawan. Lapisan makanan. Tina hanya ada satu sarang lebah. Ia tidak berkhas lagi dengan satu bunga. Tetapi mereka meninggalkan Kim sebanyak 10 sarang madu. Hebat. Tetapi Chloe ada sebanyak 100 lapisan.
Mari kita mulakan dengan Tina. Oh, teruskan, Tina. Mari kita cuba. Baiklah. Betapa enaknya. Saya suka madu. Awak tahu, ia sangat melekit. Dan saya ada idea. Kita perlu buat roti bakar. Kita masukkan roti ke dalam pemanggang. Seperti itu. Mari tunggu. Oh, sudah siap. Mari tangkap. Hanya begitu. Nah, di mana kepingan yang lain? Maaf, Kim. Ini punya saya. Begitu sahaja. Sekarang, mari buat sandwich. Roti bakar, letak sarang lebah di atasnya dan tutup dengan roti bakar. Hebat! Sekarang, mari kita cuba. Wah, itu sedap. Ia lebih sedap daripada roti bakar dengan Nutella. Lazat. Wah. Tina, itu idea yang bagus. Tetapi sekarang giliran saya. Saya ada 10 sarang madu. Mari kita coba. Saya tidak pernah makan madu terus dari sarang. Ia sangat lazat dan manis. Saya suka. Sarang madu ini sangat lembut. Dan awak tahu tak? Sebenarnya saya ada idea. Saya akan buat jeli madu. Betul tuh. Jom minum sedikit Fanta. Dan sekarang, kita tuangkan madu ke dalam botol ini. Begitu sahaja. Biar saya tuang semuanya ke dalam botol. Sembur dengan semburan pembeku untuk membekukan semuanya. Apabila jeli madu telah beku, Anda boleh mencobanya. Sangat sedap. Amat menyelerakan. Saya benar-benar menyukainya. Madu dengan rasa Fanta. Hebat. Chloe, kini giliran Anda. Baiklah, biar saya cuba. Mari kita mulakan dari yang paling atas. Saya ada sebanyak 100 keping. Saya boleh makan dan makan honeycomb tanpa henti. Betapa manisnya. Siapa sangka ia begitu lazat. Madu mengalir dengan begitu menyelerakan dari honeycomb. Apa yang lebih baik? Oh, saya sudah kenyang. Oh, ya. Melihatnya sahaja sudah membuat saya mual. Oh, tidak. Saya tak boleh buat lagi. Tapi tak banyak yang tinggal. Oh, baiklah. Tunggu. Adakah itu seekor lebah? Jangan dekat dengan sarang madu saya. Hei, dari mana datangnya angin ini? Ya, aduh, itu ratu lebah. Mereka datang ke arah saya. Tolong jangan sengat saya. Chloe, selamatkan diri kamu. Kamu tak patut mendengar salah seorang dari mereka. Tolong saya. Mereka akan makan saya. Tolong. Saya terkejut. Mie babuba. Quenta telah. Yang playing kite. Tahu yang Itu baldi besar. Hebat. Anda pasti boleh dapatkan banyak ini. Mari kita mulakan dengan sedikit. Sudah tentu baldi ini. Ya, saya tahu. Mari kita coba. Itu boleh lempar semua mie terus ke dalam mulut saya. Sedap. Dan saya boleh tiup belon. Sebab ia adalah gula-gula getah. Seronok. Awak dah tengok ini? Hebat. Kecuali dah langsung tidak kenyang. Tidak, ia sangat... Oh, Timur. Betul. Mari cuba mie saya. Saya tidak perlukan perkakas. Saya boleh makan semua begitu sahaja. Ia sangat lazat. Oh, dan saya suka. Biar saya potong beberapa mie. Sekarang saya boleh makan selebihnya semasa Sophie tidak melihat. Oh, dia akan fikir dia telah makan semua mie sendiri. Sedap. Tunggu, apa? Dah habis. Clinton! Apa? Maaf, saya tidak sengaja. Oh, apa yang telah kamu lakukan? Baiklah, sekarang sekurang-kurangnya saya boleh tiup gelembung. Lihat! Walah! Lihat betapa hebatnya hasilnya. Saya boleh membuat patung. Baiklah, seperti itu dan tadam. Ia anjing belon. Boleh saya main dengannya? Hebat. Oh, comelnya. Comelnya Buddha. Doug. Kecuali saya masih tersinggung kedai.
Silakan menafikan kebenaran itu kepada awak. Apa yang kita Mungkin telah lakukan? tidak. Saya berlumuran Itu dengan adalah balas beberapa dendam. Haha. Bolehkah ia datang sekarang? Busuk. Yang bagus. Baiklah, ya Anda betul kawan-kawan. Sekarang giliran saya. Oh, ya, saya suka. Miley, wag berdoa dengan lebih Awak berhati-hati. Maaf, terakhir saya sudah seberapa tinggi yang saya boleh sekarang? Oh, ia sangat sedap. Oh, awak betul. Saya masih ada banyak mie. Saya perlu masuk ke dalam baldi ini. Kawan-kawan, saya makan Akhirnya. semuanya. Tunggu. Maksud saya, mainkan. Wah, besar betul kan? Hah? Oh, belon udara panas. Sekarang saya punya. Dunia ini sangat cantik dari sini.